Ajay, nak sekolah tak? Ya, makan. Nak sekolah tak? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya sekarang umur 40-an lah, 42. Bila berada di fasa 40-an ni, apa yang saya dapati, kita bukan makin bodoh. Kita cuma makin matang dan juga semakin realize. Di mana kita tak boleh nak betulkan orang, tak boleh nak ubah dunia. Kalau dulu, masa kita muda, kita rasa nak buat semua benda, kita rasa macam aku perlu betulkan ni, aku perlu ubah ni, aku perlu bagi tahu ni. Tapi bila saya sedar, Allah datangkanlah kesedaran tu, kita tak mampu nak buat semua perkara lah. Kita tak mampu nak betulkan apa yang kita rasa tu. Kita ada limitation. Jadi sebenarnya kita semakin matang, kita semakin realize, kita semakin faham bahawa setiap yang berlaku tu ada aturan Allah kat situ. Bukanlah saya kata saya nak baik lah, tapi bila kita sedar hakikat tersebut, kita rasa lebih tenang dan juga rasa lantak lah. Dan seterusnya, segala yang berlaku dekat dunia ni, segala yang merunsingkan kita, at the end of the day, Allah nak kita balik kat dia. Allah nak kita sedar yang kita ni hamba dia. Kita ada limitation kat situ. Assalamualaikum, selamat pagi, salam subuh. Bye.